Assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, Pajero Live. Saya berada di Perak. Semalam saya berada di Kelantan. Saya sampai pukul 3 pagi di Perak. Jadi sekarang saya dalam proses travel. Tapi saya ada sedikit masalah. Ada masalah di tempat kerja. Jadi saya terpaksa balik dulu untuk 2 hari. Lepas tu saya kena comeback balik dekat Perak ni. Aduh lah, buang masa, buang duit, tapi tak apa. Mungkin ada hikmah yang lagi baik. Jadi saya balik kembali secara solo. Okay, untuk konten kali ni saya akan sepatutnya konten camping. Jadi saya tukar sementara ni saya buat konten solo drive. Solo driving menggunakan Mitsubishi Pajero lah. Daripada Perak ke Kelantan balik. Dari Perak ke Kelantan balik. Okay, so sekarang saya dah berada di Kati Kati Kuala Kangsar. Kuala Kangsar untuk saya balik kembali ke Kelantan. Jadi minyak saya pun dah nak habis. Satu tangki saja isi semalam daripada Kota Baru ke Kampung Gajah. Kampung Gajah ni terletak di jalan ke Teluk Intan, Bota kanan, Bota kiri, situ. Jauh, dalam berapa jam memang jauh. Jadi saya dah patah balik ni. Minyak saya dah hampir dah penghujung. Jadi saya akan isi balik di Tasik Raban. Okey, so dalam kembara saya kali ni banyak gila kerja. Jadi saya akan cari satu tempat untuk lepak sekejap untuk saya settlekan report projek. Okey, ni jalan Kuala Kangsar ke Bandar Creek. Jadi dah ramai orang call saya tadi minta report untuk projek. Jadi saya kena cari jugalah tempat hentian sementara untuk saya settlekan kerja. Okay, saya rasa nak relax-relax area Tasik Raban ni. Tasik Raban dekat bawah tu nampak macam ceria sikit, tenang buat kerja. Jadi saya akan singgah dekat bawah sana, Tasik Raban ni. Tasik Raban. Saya akan singgah dekat situ. Saya settlekan kerja dalam setengah jam ataupun 45 minit. Saya akan upload saya punya report. Ni adalah trik paling gila setakat ni. Saya terpaksa patah balik. Saya rasa pergi dan balik ni makan 800 km. 800 km tak silap saya, ataupun lebih. Nak sampai rumah mentua saya tu pun dah jauh, dekat Kampung Gajah. Okay, jadi kita cari stesen minyak saya tak jumpa lagi. Minyak masih lagi boleh jalan dalam 100 km macam tu lah. Tapi tak apa, kita cari stesen minyak terdekat. Tak silap saya ada Petronas lagi, sekejap lagi sebelum sampai ke Lenggong. Cantik kawasan ni. Kepala memang serabut, banyak kerja. Tapi macam biasalah, kerja sendiri macam ni kita boleh handle. Mental kena kuat lah. Dalam dunia bisnes mental kena kuat. Duit banyak habis, masa banyak terbuang atas jalan macam ni. Tengok sambil-sambil serabut pun, bila tengok view macam ni, rasa lega sikit, rasa tenang, rasa semangat, rasa saya boleh selesaikan, InsyaAllah. Lepas tu 2 hari lagi kita gerak balik. Memang saya terpaksa kena balik sebab ada 2 projek saya kena hadir untuk serahan projek. Okay, so cari tempat tinggal dulu, tempat relax.
ada macam taman dekat sini. So saya akan cari tempat di sini je. Okay. Sini saya akan duduk dekat sini lah. Sekejap buat kerja. Saya berada saya berhenti dekat sini sekejap. Dah settle dah report. Tu ada orang mancing. Depan tu ada taman. Memang orang panggil spot yang okey lah. Sekejap sementara sini. Okay, ni laptop. Saya bawa laptop. Kita nak settle kerja. Okay, jadi laptop ni nak hidup memerlukan sumber api. Okay, so saya ada point plug dekat sini. Kita hidupkan sekejap. Saya nak buat report dalam 30 minit. Nasib baik saya buat point plug dekat sini. Senang nak hidupkan laptop saya lah. Tu tengah hidup tu, tengah loading. Tunggu sekejap. Okay. Jadi saya akan buat kerja sekejap. Okay, laptop tu tengah cas sebab ada bateri saya dah kondem. Cuma dapat cas masuk. Saya akan buka file design dan Microsoft lah untuk saya buat report bergambar. Okay, alhamdulillah kerja saya dah settle. Ambil masa dalam setengah jam. Seperti yang dijangka, setengah jam, dan saya dah upload tadi. Tunggu pembetulan. Jadi kalau tak ada pembetulan, alhamdulillah. Kalau ada sedikit pembetulan, saya akan berhenti lagi lah sampailah di Kelantan. So tempat pertama saya akan pergi, saya akan singgah di Kelantan adalah Tanah Merah, di tempat tapak projek saya lah. So kita off dulu. Alhamdulillah, nasib baik saya bawa laptop ni. Hati terdetik nak bawa. Hati terdetik nak bawa, kalau tidak memang menyusahkan orang lah nanti. So sekeliling saya tak ada masalah. Jam dah pukul berapa dekat 3.30, dekat pukul 4 lah. So kita akan cari stesen minyak, dan saya nak kencing, saya nak cari makan-makan dulu. Kita bungkus tapau je, nanti kita makan di kereta sebab saya tak boleh nak singgah lama. Mungkin saya akan singgah di Greek, di taman-taman dekat Greek ke,
ataupun di pekarangan masjid. So stay tune ya. Kita jumpa lagi sekejap lagi. So saya tengok area sana ada kedai-kedai makan ataupun gerai. Kita tengok lokal punya makanan lah. Tak sempat rasa saya nak pusing-pusing cari kedai, sebab ni pun dah nak masuk pukul 4. Tak tahulah pukul berapa sampai di Tanah Merah. Tapi staff saya ataupun tim saya tu dah on the way. Daripada dekat je, saya nak pergi buat serahan projek je. Okay, so kita cari makanan setempat lah. Kita jalan kaki je. Lupa pula nak kunci kereta. Okay. Kunci kereta. Okay, dah kita cari makan. Ada tandas sekali dekat sana. Cantik juga area sini. Ada tasik tepi ni, ada tempat-tempat main budak, taman. Anak kampung Raban. Apa hal budak sini duk main reng-reng. Selipar ya. Air eh? Ni air ke apa ni? Siap lagi. Boleh air ni. Kecil je. Okey. Tom yam. Ni air tom yam. Betul. Ulu air. Dah cukup kot. Okay, belilah makan ni untuk pengisian kita. Jadi saya tak akan singgah di kedai makan lah. Kita settle sini je. Lapar berhenti, lapar berhenti. Okay, kita nak makan sekejap. Kita tengok dulu apa yang ada. Air, jambu, pencuci mulut. Ni dumpling apa? Dumpling dengan sos tartar. Macam lah ni. Ni yang belah air pedas. Tak tahulah lagu mana. So kita makan kat sini lah. Lapar. Okay, so kita makan lagi. Okay, ikut pada. Ni saya panggil Mugo Petok. Tak tahu apa nama ni. Tak pernah beli, jara-jara je. Tapi hari ni nampak sedap. Sebab lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. So makan ni, semua ni saya beli ni habis dalam RM30.
so tengok tasik tu. Oh, rasa macam nak mandi. Dengan tenang, dengan air nampak sejuk, bunyi burung-burung. Perhentian yang berbaloi lah bagi saya. Ni satu masalah pula timbul ni. Aduh, lepas makan nak berak. Apalah jadi ni tempat mancing saya tadi. Meja makan. Bagi-bagi camping lah. Saya nak pergi camping tak jadi. 2 hari lagi saya akan datang balik di Perak ni. Okey, so total cost saya sudah habis untuk hari ni ataupun sepanjang perjalanan semalam sampai hari ni dah 200 dah. Tak termasuk 200 tu termasuk minyak. Sekejap lagi saya plan nak isi RM100 terus shoot ke Kelantan lah. Okey, so stay tune. Saya nak isi kemas-kemas dulu. Nak bergerak ke tempat seterusnya iaitu Petronas. Galeri arkeologi Lembah Lenggong. Kelacar, tak ada kereta. Tak ada kereta, tak payah signal. Okey, kita meninggalkan Tasik Raban ni. Terima kasih Tasik Raban mengalu-alukan saya dengan colek loceng makanan tadi. Lacar kita. Comel jalan dia. Sini ramai orang caster lah, casting. Seronok kan. Mungkin ada banyak tiket. Saya tak bawa pula mancing. Saya tertinggal mancing. Nanti 2 hari lagi saya akan bawa lah. Yang mana tak subscribe saya punya channel, eja-eja subscribe, support saya. YouTuber kecil ni. Saya buat konten ni suka-suka je. Okey, so dalam proses masa makan tadi, ajaibnya saya langsung tak fikir pasal kerja. Rasa relax. Ni dah fikir balik pasal kerja. Aduh, tak habis dengan kerja. Okey, jom kita cari Petronas terdekat. Kita sudah sampai di Petronas Tasik Raban. Jadi saya ada app settle. Saya settle pakai app sahaja. Tunggu abang motor ni keluar, kita masuk. Kebetulan rezeki. Ron 95 Budi Madani. So saya baru habis on the way datang ke sini, saya isi 80. Yang ni saya nak isi RM100 pergi dan balik. Tu tak habis. Dah tak habis. Kebiasaan lah, kebiasaan tak habis. Sebab saya dah selalu datang sini, lalu sini. Okey, tempat pam minyak dia dekat sini. Okey. Untuk sesiapa nak pakai Pajero CC 3.0 V6, selepas dibuat balik exhaust, kos minyak untuk daripada Kelantan ke Kampung Gajah
Kampung bukan Batu Gajah, Kampung Gajah jauh tu. Dia menelan kos 180 pergi dan balik untuk kereta macam ni, besar macam ni, berat macam ni. Kalau kereta biasa saya, kereta sedan biasa, saya akan ambil dalam RM100 sahaja ataupun RM90 untuk kereta sedan biasa. Jadi kepada yang nak pakai 4x4 berat besar, tayar macam-macam ni, yang modified, yang lebih berat, ni lah kos yang kena tanggung. Kos yang kena tanggung. Kalau rasa boleh, boleh pakai. Kalau rasa tak boleh, jangan pakai. Saya tak tahu versi diesel berapa habis. Versi petrol, ni pun saya dah adjust dia punya exhaust supaya minyak jimat. Jadi dia hilang sikit horsepower. Dia punya bunyi rumble bisik tu, bunyi enjin dah exhaust bisik tu dah tak ada dekat kereta ni. Yang original dia ada. Dia ada satu bunyi bisik. Okay, so stay tune. Saya akan shoot terus dan kita akan jamak mungkin dekat Titi Wangsa. Okay, stay tune guys. Dah sampai di hentian Gerik, Bandar Gerik. Hujan tadi separuh jalan tadi hujan. Jam dah pukul 4.50. Dah hampir masuk pukul 5. Ada 2 jam lebih lagi. InsyaAllah saya akan sampai ke lokasi pemasangan lah. Sampai malam, kita kerja sampai malam. Okay, so saya berhenti dekat masjid ni. Masjid yang cantik ni. Saya jamak dekat sini je lah. Dah pukul 4.57. Jadi kita akan dirikan solat dulu lah dengan kain saya. Ni kain alas muka, tak nak bagi gatal. Saya tak boleh jenis cepat gatal muka. Okay, masjid tengah renovate sini. JPJ Gerik. Jadi secara official saya melalui Gerik Pass ataupun laluan pegunungan Lebuh Raya Gerik Timur Barat ke apa nama dia. Kepada pengguna tayar MT macam saya, tayar MT, berhati-hatilah ketika melalui hari hujan di atas jalan raya. Sebab tayar ni dia tak syok bila rempuh lopak air. Jalan basah tak apa, jangan ada lopak air. Dia lari dia punya steering, dia swing, bahaya. Yang tak pernah bawa kereta pakai tayar MT, tayar ni agak bahaya situasi hujan. Redah banjir sedap, redah banjir okey. Cuma dia nak redah lopak air je dalam speed tertentu, kelajuan tertentu dia. Dia jadi lari dia punya steering, dia swing. Jalan sini dah start berkabus dekat
Okay, saya nak ambil baju. Baju hujan. Sejuk kan? Bila sejuk gini, makan kek, apa panggil? Dumpling. Dumpling. Air ada aja. Sepanjang perjalanan daripada titik masa nak turun ke jeli ni, berkabut dah. Berkabus, sejuk, tak perlu pasang aircon. Saya dah tutup aircon, ikat, kita layan suasana. Tapi hati-hati memandu. Kena hati-hati memandu. Seriau rasa. Seriau. Sejuk. Selesai kerja di Tanah Merah tadi, ni saya menghampiri Kota Baru pula. Ada satu kerja lagi. Ada satu kerja lagi, pukul 10. Ni dah pukul 8.40. Pukul 10 saya ada lagi sejam lebih. Sejam lebih lagi. Letihnya letih. Buat kerja dekat sini malam ni. Ni adalah hari yang paling gila dalam sejarah. Banyak tadi Tanah Merah, hari ni dekat Kubang Krian. Okay, so saya berada di rooftop Hospital HUSM. Okey, kerja saya adalah membuat papan tanda, mercu tanda hospital pakai USM. Ni rooftop di Bandar Kubang Krian. Jadi okey, kalau korang mari Kota Baru, Kubang Krian, tengok signboard besar hospital pakai USM, adalah saya yang buat. So kita buat rangka sebelum naik huruf dekat atas sana. Okay, so stay tune. Kita nak start naik barai dekat atas daripada bawah.